Bila cakap tentang subsidi ni, kita perlu juga beri perhatian kepada kumpulan pertengahan ni. Mereka bukan miskin untuk dapat banyak bantuan, tetapi belum cukup kaya untuk menyerap semua kenaikan kos. Dalam subsidi bersasar ni, pendapatan saja tak cukup untuk kita ukur bebanan rakyat. Jadi apa faktor-faktor lain sebenarnya yang perlu dilihat untuk memastikan bahawa kumpulan pertengahan M40 ini tidak tersepit? Betul, ya. Yang dicakap ni, pendapatan saja tidak cukup. Dua keluarga dalam golongan M40 ni mungkin gaji dia sama, tetapi beban mereka tak sama. Satu keluarga mungkin ada 4 anak sekolah contohnya, satu lagi mungkin jaga ibu bapa yang uzur, ya. Dan ada yang ulang-alik jauh ke tempat kerja, sekarang tu dekat lain lah, ya, ataupun ada pengangkutan awam yang ada yang tinggal di kawasan juga yang tanpa pengangkutan awam, yang terpaksalah menggunakan kereta sendiri atau motosikal sendiri. M40 ni tidak boleh dilihat sebagai satu kumpulan yang sama. Ada M40 yang lebih selesa dari yang lain, ada golongan M40 ni yang cukup makan je. Jadi bila kerajaan susun subsidi ni, kita kena lihat pendapatan, tanggungan, lokasi, ya, dan juga keperluan kerja dan penggunaan yang sebenar. Yang penting bantuan jangan ditarik secara mendadak sampai rakyat kita tiba-tiba tersepit.